Mesin welding yang jenis 4-in-1. Korang boleh guna 4 jenis welding dekat sebiji mesin ni saja. Guna MAG gas boleh, guna MAG tak ada gas pun boleh, guna welding rod pun boleh, guna welding leaf TIG pun boleh. Tapi yang paling best, mesin ni guna untuk welding besi yang nipis. Tak susah untuk bocor, mudah untuk setting sebab mesin ni dicipta untuk welding besi yang nipis. Dan mesin jenis multi-process macam ni, kalau korang tengah guna gas habis, korang boleh pakai kepada mesin welding yang tak pakai gas. Yang ni kelebihan dia. Tapi kali ni saya tunjuk macam mana saya setting mesin ni untuk pakai welding MAG gas, welding besi yang nipis. Yang ni mesin welding MAG 220 dari Jetmac. Mesin ni kalau korang beli, dia datang dengan set basic macam ni. Dalam dia korang dapat satu mesin welding yang dia punya main, dan korang akan dapat aksesori dia. Dia bagi terus torch yang jenis high quality. Yang ni torch yang jenis premium dari China, brand Longsin. Biasa kalau korang beli mesin welding, korang akan dapat torch yang jenis OEM. Kalau mesin ni, korang dapat torch yang ada brand macam ni. Dia lebih short pakai dan wire dia panjang, 4 meter. Torch yang ada brand macam ni, kalau korang tengok dia punya kualiti, memang lagi cantik. Dan yang ni aksesori lain yang korang akan dapat. Clamp dia ni, dia ada wire tembaga macam ni. Jadi yang ni connection dia lebih stabil. Dan yang ni korang dapat rod holder. Kalau nak guna untuk welding stick, untuk welding rod, korang boleh pakai holder dia macam ni. Kalau korang dah ada set gas CO2, beli mesin saja. Tapi aksesori dia ni, kalau korang nak welding yang basic, contohnya nak welding MMA, korang dah boleh guna dah sebab dia dah bagi clamp macam ni. Tinggal cucuk dekat sini, masukkan rod dan boleh terus welding. Kalau korang nak guna MAG yang tanpa gas, MAG yang jenis flux core pun boleh. Masukkan je wire flux core dekat sini dan pakai dia punya torch. Boleh welding terus, tak payah pakai gas. Tapi mesin MAG macam ni, yang paling best welding pakai gas. Barulah nak welding mudah, welding tak ada lubang-lubang dan nak kawal api pun mudah. Jadi kalau korang nak guna MAG yang jenis CO2, korang boleh beli set gas, cucuk je dekat sini. Boleh terus guna untuk welding MAG gas CO2. Untuk pasang mesin ni mudah je. Korang pasang dulu dia punya torch ni. Cucuk je dekat sini dan pusing dan ikat je macam ni. Dekat sini dia ada connector, yang ni untuk polarity. Korang kena cucuk antara salah satu atas dan bawah ni. Tapi mesin ni mudah je sebab dia dah tulis siap-siap dekat mana yang korang nak cucuk. Untuk welding yang jenis gas CO2, cucuk je dekat atas ni. Kalau korang guna wire yang jenis flux core, gasless punya welding, korang kena cucuk dekat bawah. Dan kalau korang tengok, dia punya connector ni jenis tebal tau. Yang ni saiz 35mm tau. Mesin ni dia bagi connector yang besar sebab mesin ni sebenarnya heavy duty. Boleh guna untuk kerja berat. Connector mesin sebelum ni saya pakai pun saiz dia kecil je. Kalau korang tengok dia punya saiz ni memang beza. Jadi yang ni dia lebih heavy duty. Jadi polarity ni cucuk dekat sini dan pusing. Earth clamp cucuk dekat bawah. Bahagian depan ni semua dah settle. Boleh sambung gas pula dekat bahagian belakang. Settle pasang gas, boleh pasang wire pula. Kalau korang pakai wire yang jenis pakai gas CO2, wire dia ni warna tembaga macam ni. Kalau yang ni saiz dia 0.8. Satu gulung ni berat 5 kilo. Direction wire ni dia kena pusing macam ni. Dan terus masuk ke wire feeder dekat sini. Tempat sini ada motor untuk tolak wire ni keluar dekat torch. Dan dekat sini dia ada bearing tau. Dia ada gigi untuk saiz wire. Dia ada saiz 1mm dan 0.8. Jadi korang kena pakai benda ni ikut saiz wire korang ni. Wire saya tadi 0.8. Saya kena terbalikkan dan masukkan macam ni. Jadi kalau korang pakai wire saiz lain, tinggal terbalikkan dia punya bearing ni. Wire ni kena masukkan ikut bahagian sini biar dia tembus sini. Bila dia tembus sini, masukkan dekat sini. Korang dah boleh clip dan lock dia punya ni. Kalau tengok dia punya wire feeder ni yang jenis heavy duty. Sebab tu dia boleh support torch yang panjang. Biasa mesin welding 5 kilo, wire feeder dia ni kecil je. Kalau besar macam ni, dia boleh tolak wire ni dengan lebih stabil. Kalau nak bagi wire mudah keluar, korang kena buka dia punya nozzle ni dengan buka dia punya contact tips ni. Dia punya wire ni dah settle, korang boleh setting dekat depan ni pula. Dia ada 2 switch dekat sini. Kalau korang pakai wire yang jenis CO2, pilih yang solid wire. Kalau wire yang gasless, pilih yang flux core ni. Dan untuk welding MAG, korang pilih yang tengah ni. Dan mesin ni sebenarnya dia simple saja sebab setting dia ni 2 ni saja. Dia ada wire speed dengan voltage. Korang setting je dia punya butang ni bagi sama, bagi balance dua-dua. Kalau sini 4, dekat sini pun 4. Baru mudah untuk korang cari setting dia. Yang tong putih ni jenis gas CO2. Dekat sini dia ada satu valve untuk buka gas masuk ke dalam mesin. Meter sini dia tunjuk berapa gas yang ada dekat dalam tong ni. Dan dia ada satu lagi valve kecil. Yang ni korang boleh setting berapa jumlah gas yang masuk ke dalam mesin. Bila korang tekan dekat sini,
bola situ akan naik. Untuk gas, kalau dekat indoor saya akan set 10. Kalau dekat outdoor, korang boleh set 15 ke atas. Jadi bila dah siap setting semua macam ni, korang dah boleh guna dah untuk welding. Kalau pakai MAG gas dia mudah sikit kalau besi nipis, bawah 1.0 macam ni. Untuk setting api dia ni, biasa saya akan letak kepada 2. Sini pun saya letak 2. Adjust je dia punya setting ni, naikkan sikit-sikit sambil welding sampai jumpa bunyi yang tak putus, bunyi yang konsisten. Kalau api tak cukup, bunyi dia tu letup-letup dan putus-putus. Kalau yang ni bunyi api tak cantik, dia bunyi putus dan bakar dia tu pun tak konsisten. Okey, yang ni saya dah jumpa setting yang ngam. Bila dah jumpa setting macam ni, baru mudah untuk korang welding. Saya boleh welding sambungan sini. Bila korang dah jumpa setting api yang cantik, api yang ngam, mudah untuk korang welding besi ni dengan cantik. Dia boleh cantum elok, dia boleh cair dekat dua-dua belah besi macam tu. Dan mudah untuk welding sebab dia tak mudah untuk bocor. Dan belah sini dia tak berketul, dia tak timbul banyak sangat. Jadi untuk gosok mudah bila rata macam ni. Yang ni yang best bila pakai mesin welding MAG ni. Mudah untuk welding bagi cantik macam ni. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang nak welding besi yang nipis, skip terus mesin lain. Pakai mesin MAG gas. Lagi mudah. Mudah untuk welding, tak senang untuk bocor, mudah untuk setting dia punya api. Korang boleh check mesin welding MAG gas dari JetMax ni. Yang ni memang padu. Mesin heavy duty. Dan yang paling padu, waranti untuk PC board dan transformer dekat dalam ni, dia bagi lama. 18 bulan.